Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa qul salati wa taslimu ala nabiyyina Muhammadin shadiqil wa'dil amin. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tamunya yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Syarif bin Abdul Aziz, seterusnya para asatizah dan anak-anak tahfiz Akademi Tahfiz Abdul Aziz yang dirahmati Allah SWT sekalian. Bapak semua, masih ingat lagi yang kita belajar minggu lepas? Boleh hadam lagi tak? Boleh kan? Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi untuk majlis yang seterusnya dari pengajian Ulumul Quran melalui kitab Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumul Quran, karya yang meringkaskan kitab Al-Itqan dari Imam As-Suyuti. Jadi sebelum kita nak masuk tajuk baru, nak melangkahi sikit minggu lepas tentang Rasam Uthmani. Ingat tak minggu lepas saya kata perbahasan Rasam Uthmani ada 6 kan? Saya lupa satu pula. Dapat di hidung tengah bawa kereta, rumah baru teringat. Okey. Jadi yang pertama apa dia? Perbahasan Rasam Uthmani ataupun disebut dalam kitab-kitab ilmu rasam sebagai Zawahir Ar-Rasmil Uthmani. Okay, ada 6 benda. Okey. Jadi kita belajar pasal rasam. Sebelum tu, apa dia ilmu rasam ataupun apa dia Rasam Uthmani? Dia adalah satu ilmu yang membahaskan tentang kaedah penulisan Al-Quran ataupun penulisan mushaf. Kaedah penulisan mushaf berdasarkan mushaf yang disusun oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, itu masalah Rasam Uthmani. Kaedah penulisan Quran berdasarkan mushaf Sayyidina Uthman, dari Al-Masahif Al-Uthmaniyah. Dan yang mana pada kaedah-kaedah ini ada sebahagiannya menyelisihi kaedah penulisan bahasa Arab ataupun dipanggil rasam imla'i. Yang kita tulis masa kita buat imla', kita tulis karangan, kita buat insya', apa semua tu kita panggil apa? Rasam imla'i. Macam yang kita belajar, kita tulis dalam bahasa Arab kan? Yang kita tulis dalam karangan, yang ada dalam kitab-kitab biasa ni, yang ada dalam penulisan orang Arab biasa hari ni, kita panggil rasam imla'i. Dia ada kaedah mengeja dia sendiri. Jadi Rasam Uthmani ni kita belajar pasal benda-benda yang berbeza dengan rasam imla'i. Itu maksud dia paling mudah. Contoh, macam Ustaz tunjuk contoh minggu lepas, apa contohnya? As-salat. Patutnya kita eja dalam rasam imla'i alif lam sad lam alif ta. Tapi dalam Quran Rasam Uthmani pakai alif lam sad lam waw ta. Kalau dalam karangan kita tulis pakai as-salah pakai waw, boleh tak? Boleh tak? Salah. Ejaan itu salah. Tetapi itulah ejaan yang digunakan oleh penulis Al-Quran, para penulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman. Jadi apa dia benda-benda yang menjadi perbezaan dan dalam Rasam Uthmani ini berbanding Rasam imla'i? Itu yang kita belajar. Dan benda-benda itu diringkaskan kepada 6 perkara. So faham tak apa benda 6 tu? Yang pertama, apa dia? Al-Hadf. Al-Hadf. Ada pen marker dia. Saya tulis dalam senang saja dah. Jarang yang budak tapi belajar Rasam Uthmani. Saya belajar dekat universiti tu. Saya belajar dekat Madinah, dekat Jami'ah. Korang awal dah ada pendedahan. Kita belum tak pernah faham Rasam Uthmani yang dulu masa sekolah. Betul lah, korang dah boleh
Dengar sampai ini. Okey. Jadi dia bagi ada zawahir ar-rasmil husnani. Okey. Okey, zawahir ar-rasm al-husnani. Okey. Itu dia. Nombor 1, al-hadf. Jadi al-hadf, al-hadf ni mana dia apa? Apa maksud hadaf? Buang. Buang apa? Dia ada 1, 2, 3 5 perkara. Tapi kita ada nanti detail. Iaitu hadaf yang dalam Al-Quran, hadaf alif, hadaf ya, hadaf waw, hadaf lam, hadaf nun. Contoh alif. Contoh alif dan ha, ni semua boleh pakai kan? Boleh. Contoh untuk alif. Okey. Contoh untuk alif boleh. Contoh maliki ataupun contoh lain al-alamin. Kita jumpa paling awal sekali Al-Quran kan. Ataupun ar-Rahman kan. Bismillahirrahman. Tak ada. Tak ada alif. Jadi ada benda-benda yang sama dengan penulisan imla. Ada juga dalam tulisan imla'i pun kita hadap. Contoh Ar-Rahman. Kita tulis nama Ar-Rahman. Dalam bahasa Arab biasa pun kita takkan pakai Ar-Rahman. Faham tak? Jadi ada juga benda-benda di dalam tulisan Quran ni dia sama macam tulisan imla'i. Tulisan imla'i pun kita Ar-Rahman macam ni. Salah. Kan? Contoh lain kalau kita kata Allah lah kan? Allah. Dia tulis je Allah. Memang bahasa Arab macam tu. Contoh lain hadha. Walaupun ha ni harakat, dalam bahasa Arab pun kita tak tulis hadha, betul tak? Jadi maknanya adalah hadaf ni berlaku dalam bahasa Arab. Dalam tulisan imla'i berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Tapi adalah perkataan-perkataan dia sahaja. Kan kita kata zalika. Kita tulis zalika ke zalika. Mana yang betul? Walaupun dalam imla'i sama juga hadza contoh. Contoh Ar-Rahman. Ini contohlah. Okey. Bila kita ambil contoh yang dalam Quran yang tak sama dengan bahasa imla'i. Contoh al-alamin. Jadi kita bagi alam. Apa? Jadi al-alamin dalam Quran macam jadi sepatutnya al-alamin kalau dalam bahasa Arab biasa macam mana? Al-a ada alif. Ada mana? Okey, bagus. Ini contoh hadaf alif. Okey. Itu contoh hadaf ya. Contoh hadaf ya apa? Banyak. Hadaf ya banyak. Contoh macam ya zawaid, ya yang di akhir kalimah. Contoh Rabbana wa taqabbal du'a'i. La inni akhafu an yukadzibuni. Ini sebenarnya dia semua tu. Itu tinggal baris bawah saja. Ataupun contoh lain hadaf ya pun contoh lain hadaf ya. Tak, itu tambah ya. Itu ziyadah. Yang buang ya. Kalau kita tahu dia tambah, digantikan dengan ya kecil. Biasanya kat mana kita jumpa perkataan yang ada ya kecil, dia pakai ya kecil. Contoh apa nama? Yuhyiya. Yuhyiya. Kan? Inna Allah la yastahyi. Pakai ya kecil kan? Betul tak? Kan? Ataupun yuhyiya. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya. Apa yang berlaku kat sini? Dia ada tak ada rumah untuk ya. Dia ada ya, ha, ya. Ya, ha, ya. Kerana ada 3 rumah saja. Ya, ha, ya. So, apa yang berlaku? Maka ditambahkan yang kecil kat sini. Yang kecil ni bukan rasam. Tapi dia dobel. Dia ditambah. Dia bukan rasam. Faham tak? Rasam ni apa yang ada warna merah ni je. Ini je yang rasam. Faham tak? Jadi kalau orang kata rasam Osmani, ini dia adalah rumah-rumah huruf. Bila kita kosongkan ejaan ni, ini dah ada rasam. Jadi, macam mana nak boleh baca rasam? Ulama tambah, panggil apa? Dabtul mushaf. Lawan pada rasam ni kita panggil Dad, Ba, Qa. Dabtul mushaf. Jadi, dab pada alam ini, apa yang ulama tambah? Tambah wasal, tambah sukun, tambah fathah, tambah alif kecil, ra.
la mi Arab. Jadi alif kecil dia bukan rasam. Dia tiada dalam rasam. Maka kerana dia tak ada dalam rasam tapi ada dalam bacaan, macam mana nak bagi ada? Maka ulama tambah apa dia panggil? Adab. Alif kecil. Faham tak? Jadi boleh tak kita nak al-alamin sesuka hati kita? Kita nak tulis Al-Fatihah, kita tulis bil alamin macam ni. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab kita dah mukhalafah. Kita dah langgar Rasam Uthmani tulis alamin tak ada alif. Kita tambah alif. Kita dah lawan Sayyidina Osman. Kita dah lawan Zaid bin Sabit. Kita dah lawan siapa lagi nama dia? Abdul Rahman bin Al-Haris. Kita dah lawan siapa lagi? Abdullah bin Zubair. Kita dah lawan siapa lagi? Sa'id bin Al-As. Jadi yang buat ni semua ni bukan kilang Quran. Kilang Quran diikut dia. Tapi yang buat kaedah ni dia sampai kita tak lawan ni mereka. Kita kena follow. Faham tak? Ini contoh Alafiyah, Yuhiyah. So nak bagi guna baca Yuhiyah ni adalah Rufiah, Dhamma, Sukun, Yurgi bagi bawah, bagi atas, Yuhiyah. So ya ada tak? Ya tak ada. Yang yi tu tak ada. Tapi ada tak dalam bacaan ada? So ulama mereka yang kecil tu ada function dia yang kecil. Sama juga contoh waw. Contoh waw halaf ni contoh sebab halaf ni paling banyak dalam Quran. Waw apa contoh waw yang ada tapi tak ada? Yang ada dalam bacaan tak ada dalam tulisan. Umpama macam Yuhiyah Alamin contoh. Mana? Tak ingat, atau tak ingat lain. Saya tak tadi. Siapa ingat? Siapa perasan? Tak? Okey, saya ingat. Daud. Itu nama Daud. Daud tadi je nama Daud. Dal, alif, waw, dal. Waw dia berapa kan? Dua. Tapi mana waw dia? Tak ada. Ditambah waw kecil kat sini. Daud. Nampak tak? Kan? Contoh Alif lam. Alif lam banyaklah. Alif lam. Okey, dia ada fathah, kasrah, dhammah, lam, nun. 5 benda. Lam contoh allati. Kalau dalam bahasa Arab kita tulis allati macam mana? Allati. 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 Allati macam ni. Okey? Tapi allati dalam Quran macam mana? Okey? Satu lam saja. Dan tak ada alif. Dan tak ada. So ni dua kali hazaf lah. Hazaf lam satu, hazaf alif satu. Okey? Ni allati dua kali lam. Ini pakai satu lam. Bukan allati. Kalau allati pakai allati satu lam. Tapi allati pula. Okey, salah. Okey? So tak ada apa lam. Dan yang terakhir nun. Contoh nun tak banyak dalam Quran, mesti ingat. Aywa. Apa ayat dia tu? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika. Apa yang tak ada? Nun tak ada. Ada nun jim ya saja. Apa yang tak ada? Nun. Jadi apa yang berlaku? Tambah apa? Tambah nun kecil. Tu tahu nun kecil tu tak tahu apa benda kan? Inilah dia nun kecil ni. Nun ji. Nun ji. Kadzalika nun ji. Faham tak? Jadi walaupun satu gigi kita tak boleh tambah. Kalau bukan nak kalau kita nak tulis nun ji, patutnya macam ni je lah. Sorry. Nun. Betul tak? Satu gigi je kalau nak tambah lah. Tapi walaupun satu gigi, ulama tak akan tambah. Orang yang tulis Quran tak akan boleh tambah. Kalau tambah dia dah mukhalafah. Salah dalam Rasam Usmani. So kaedah Rasam Usmani adalah apa yang ada kena ada, apa yang tak ada kena, apa yang tak ada kena tak ada. Faham tak? Apa yang ada kena ada, apa yang tak ada kena. So kalau benda tu ada tapi tak ada, buatlah apa-apa yang lain selain daripada tambah, selain daripada mengubah
rasam. So ulama mereka lah dengan kreativiti mereka, buatlah dia kecil, buatlah ya kecil, wow kecil, nun kecil. Faham tak? So faham tak sekarang konsep rasam? Apa beza rasam? Rasam yang merah, yang biru ni lebih top. Faham kan? Okay, ini al-hadath. Ini paling banyak. Kalau korang hafal matan rasam pun kena separuh matan pasal hadath. Dan paling banyak hadath adalah hadath hazful alif. Lepas tu baru seterusnya ya Allah lam nun. Faham? Okay, lawan pada al-hadf adalah az-ziyadah. Az-ziyadah. Banyak tak nampak kan? Buat apa? Buat. Rasanya kena tutup ni lah. Background ni biar nampak. Sian tak nampak daripada lupa hari punya. Sian tutup background. Background. Okay, macam mana nak delete background? No background. Okay, boleh nampak lagi besar tu? Harap boleh nampak lah. Di awal pada al-hadfu adalah az-ziyadah. Az-ziyadah ni apa? Tambah. Az-ziyadah ni pun ada beberapa perkara. Bisa tak cerita semua lah. Contoh alif Contoh alif. Siapa ingat contoh alif dalam Quran? Contoh dalam surah Al-Kahfi, walan naqulanna bi syai'in. Jangan rasam lam si ada alif. Ya. Cuba tengok walan naqulanna li syai'in dalam surah Al-Kahfi. Bukan mushaf. Ingat tak? Rasam tak li syai'in kat situ? Walan naqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Ba. Cara dia je lam shin alif ya. Hamzah mana? Hamzah tak ada. Ingat saya pernah cakap hamzah bukan rasam. Hamzah tak termasuk dalam rasam. So isyai macam ni je. Ya, artinya je tak ada alif lah. Betul tak? Artinya li syai'in. Ya, li syai'in. Jadi macam ni. Macam mana ada alif? Okay. So macam mana ulama nak buat? Macam mana orang nak baca tak ada li syai'in? Macam mana baca li syai'in ke li syai'in? Li syai'in. So ulama buat macam mana? Dia tambah dah. Dalam syai'in. Li syai'in. Wah. Boleh baca tak sekarang? Boleh. Dia letak dalam bulat ni supaya maknanya tak payah baca. Ini contoh ziyadah alif. Kita ada ziyadah ya, macam contoh Ustaz sebut itu apa? Wa malaihi kan? Wa malaihi. Macam mana baca wa malaihi ke? Wa malaihi betul? Tak. Jadi apa yang berlaku? Wa malaihi bulat i. Nampak? Wa malaihi sama macam ulaika. Dan contoh-contoh yang contoh-contoh. Ini az-ziyadah. Okey. Yang seterusnya kita ada al-ibdal. Lepas kita sebut cerita contoh banyak sangat kan. Al-ibdal. Ini contohnya paling mudah. Dia kata as-salah. Contohnya tulis pakai apa? Dia tulis pakai apa? As-salah. Macam ni cara ijaz as-salah dalam bahasa Arab. Jadi macam ni as-salu. As-salu kan as-salah. As-salah. Macam mana dia? Okey. Al-sal. Alif. As-salah. Ada masalah tak? Ada masalah. Ini as-salah. Contohlah. Banyak lagi contoh lain. Okey. Nombor 4. Ni Ustaz lupa minggu lepas ni.
ahkamu rasmil hamz. Ahkam. Sorry saya mengatakan cantik dari kecil ini. Ini boleh Ahkam rasmil hamz. Ini umpan. Hukum-hukum rasam untuk hamzah. Macam Ustaz sebut banyak kali lah, hamzah bukan rasam. Asalnya huruf bahasa Arab ni huruf yang maktub, yang bertulis, ada berapa? Ada 28 sahaja. Tak termasuk hamzah. Hamzah ni datang kemudian. Dia ada dalam percakapan, pertuturan ada a, i, u, a, ba, tak ada. Tapi dia tak ada rupa. Okey. Pernah dengar susunan huruf abjad, hawis, seperti kalam? Pernah dengar? Yang biasa korang tengok dalam kitab tulisan alif, lepas tu apa? Ba, lepas tu apa? Jim. Pernah baca tak mana datang? Alif, ba, jim, dal. Kenapa bukan alif, ba, ta, sa? Dalam kitab tulisan macam mana lepas alif apa? Lepas ba apa? Ba, jim apa? Dal. Lepas dal lah. Tak tahu kan? Lepas dal ada ha, betul waw, betul zai, betul kaf, betul lam, betul ha, betul ta. Maksudnya dia punya turutan dia. Dia panggil tartib abjadi. Daripada situ datang perkataan abjad. Abjad, alif, ba, jim, dal, abjad. Abjad, hawiz, uqti, kalamun, sahfa, qarasat, lafaz, laras. Itu semua 28 huruf bahasa Arab yang dalam susunan yang lebih lama berbanding alif, ba, ta, sa. Okey. Jadi dalam abjad, hawiz, uqti, kalamun tu hamzah ni tak ada. Hamzah ni ditumpang alif. Okey. Hamzah ni tumpang alif. Jadi alif, ba, ta, sa tu korang panggil apa? Huruf-huruf hijaiyah. Apa maksud hijab? Hijab tu ejaan. Jadi daripada abjad, hawiz, uqti, kalamun, sahfa, qarasat, sahaf, dharas tu ulama susun semula mengikut bentuk. So hijab tu bentuk. Lepas tu lepas alif apa? Bataza. Apa? Betul? Jim, ha, kha. Sama tak bentuk dia? Betul? Dal, zal. Betul? Ra, zal. Betul? Sin, shin. Betul? Lepas tu? Ada tak ada bentuk dah? Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw. Ya, nampak? Dia dah tak ada bentuk. Dia duduk belakang sekali. Itu panggil tartib at-tafi. Daripada alif, ba, ta, sa, at-tafi ataupun panggil tartib hijabi. Huruf hijabi. Yang saya sebut abjad, hawiz tu, kalau nak hafal lah, dia ada dua susunan. Tapi saya ingat yang satu ni je. Abjad, hawiz, uqti, kalamun, betul? Sa'fa, qarasat, sakhar, dharas. Okey, dia panggil tartib abjadi. Abjad, hawiz, uqti, kalamun, sa'fa, qarasat, sakhar, dharas. Okey? Okey. Jadi orang Arab dulu dia tak ejak alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha tak. Itu lambat. Itu kemudian. Dulu-dulu ni, zaman-zaman mungkin zaman jahiliyah pun tu, ni punya huruf-huruf dia. Okey, Ustaz nak cerita apa sebenarnya? Ustaz nak cerita hamzah ni tak ada. Hamzah ni tak ada. Nampak dalamnya ada tak hamzah? Tak ada. Kalau kita nyanyi alif, ba, ta, ada tak hamzah? Tak ada kan? Itu pun setengah-setengah tak ada. Kaf, lam, mim, nun, ha, waw, atau tambah lam, alif, hamzah, ya, kan? Jadi itu pun kadang-kadang tak ada. Okey? Jadi Ustaz nak beritahu sini apa dia? Hamzah ni tiada pada asalnya. Boleh pada? Boleh? Tulis. Okey. Abjad, hawiz, uqti, kalamun, sahfa, qarasat, sakhar, dharas. Contoh kalau korang perasan, kenapa kaf, lam, mim, nun dia duduk macam tu tadi? Kaf, lam, mim, nun. Sebab yang lain-lain ni dia dah ambil, dia dah susun ikut bentuk. Jadi yang ni tak ada bentuk, tak ada huruf yang sama bentuk. So itulah ikut turutan dia. Apa tak? Faham tak? Abjad, hawiz, uqti, kalamun, sa'faf, qarasat, sakhar, dharas. Ini tartib magharibah, ikut orang Maghrib. Dan satu lagi tartib masyariqah. Kita sebenarnya pakai masyariqah.
Tapi Ustaz tak ingat yang masyarakat, Ustaz ingat yang magharibah. So yang magharibah dia punya turutan soal korasat ni dia lain sikit. Dia punya rangkai kata dia tu berbeza sikit. Ustaz tak ingat. Sebab dalam Syatibiyah, dalam mata-mata yang kita pakai semua pakai yang magharibah. Nah, itu Ustaz ingat ni. Faham eh? So tak apa, kalau tak faham tak apa? Faham ke tak faham ni? Apa benda ni? Tak faham tak apalah. Tak maksudnya, tapi tahu tak dia apa benda Ustaz kata ni? Ni huruf-huruf yang disusun mengikut tartib abjadi. Tartib abjadi. Dia bila tartib dia. Kalau orang terfikir lepas dal apa? Ni dah ada. Ha. Kan? Biasakan kalau fikir jawapan ada 4 je kan? Alif, ba, jim, dal. Betul tahu kan apa? Lepas tu ada lagi ha. Waw, betul zai, betul ha, betulqa, betul ya. Itulah susunan dia. Susunan tu bukan saja. Bukan ikut ABCD tak. Dia ingat alif, ba, jim, dal ni ABCD kan? Dia ada dia punya tartib dia sendiri. Faham? Okey, so balik pada tajuk kita. Ahkam rasmil hamzi. Jadi hamzah ni dia tiada. Yang kita panggil ni hamzah qata' ni, ini datang lambat. Kurun kedua, kurun ketiga hijrah. Itu pun diambil daripada apa? Diambil daripada kepala ain. So hamzah ni ukur dia macam ni. Hamzah ni datang daripada kepala ain. Ain dipotong daripada kepala, tinggal kepala hamzah. Kenapa dia ambil daripada kepala ain? Sebab ain adalah huruf yang paling hampir dengan hamzah. Kan? Makhrajnya yang hampir-hampir dekat. Hamzah dekat bawah, ain ke atas. Kan? Hamzah dengan ha, ain dengan ha. Lepas tu ciri-ciri dia banyak sama. Ya? Jadi kerana itu ulama mereka kepala hamzah ni, yang hamzah ni daripada kepala ain. So kepala ain adalah hamzah. Okey? Jadi zaman dulu termasuklah dalam Quran, bagaimana hamzah ditulis? Tiada. Jadi hamzah ni, sebab itu kita tengok rupa hamzah ni berbeza-beza. Ada hamzah duduk atas alif, betul tak? Ada hamzah duduk atas ya, ada hamzah duduk atas waw. Ada tak huruf lain macam tu? Tak ada. Sebab hamzah ni asalnya dia tak ada. Cuma huruf-huruf alif, waw, ya, atau kadang-kadang dia tak tumpang mana-mana. Dia digunakan untuk menggambarkan bunyi hamzah baris satu. Kan? Contoh macam mana kita nak kata ana. Kita pakailah alif kan? So tahulah atas alif ni ada hamzah kan? Atas alif ni ada hamzah. Ana contoh kan? Tapi dalam Quran ada juga hamzah yang duduk atas ya. Contoh wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Sepatutnya liqa dalam bahasa Arab kita hijau je kan? Lam, qaf, alif, hamzah, betul tak? Kan? Maksudnya dia tak tumpang mana-mana. Tapi dalam Quran ada setengah yang hijau macam ni. Sedangkan kalimat liqa hijau macam ni. So hamzah tu duduk mana? Dia tumpang ya. Wa liqa'il akhirah. Contoh macam min tilqa'i nafsi. Ingat tak? Juz 11. Apa nama dia tu? Waqala apa nama? Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghayri hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i. Macam mana itu tilqa'i? Pakai? Kalau tak ingat cuba tengok surat 210. Kita tengok macam mana itu tilqa'. Tilqa 210. Ini kita belajar bahasa Asmani Surat 210. Wa idza tutla 'alaihim. Apa? Abdullah macam mana je tilqa'i? Ya. Salam, qaf, alif, ya kan? Ya. Tapi cuba tengok tilqa ashabin nar dekat 156. Cari dia. Wa idza surifat absaruhum. Cari dia. Ahmad. Alif saja. Ta, lam, qaf, alif. So maknanya tak ada. Tak ada. Carilah tilqa.
Ilqa. Hamzah tu adalah dia tak ada tulis. So maknanya kita nak kata hamzah ni dia boleh duduk atas alif, dia boleh duduk atas ya, dia boleh duduk atas waw. So kita nak Quran kita kena tahulah kalimat ni hamzah duduk mana. Dia duduk atas alif ke, duduk atas ya ke, duduk atas waw ataupun tak duduk atas mana, duduk atas lantai. Duduk atas lantai. Bila dia tak tumpang mana-mana, tu kita panggil duduk atas lantai. Tak ada ni, tak ada rumah. Sama ada dia duduk atas alif, atas ya atau waw ataupun atas rumah. Kalau dia tak kena kalimah atas rumah, ada rumah khas untuk dia. Ataupun dia tak ada rumah. Tak ada rumah. Bila dia tak ada rumah, dia tak ada gigi, dia tak duduk dalam gigi, maknanya dia tak ada rumah. Okey? Jadi contoh duduk atas lantai lah. Kita kata ma. Jadi dalam Quran asalnya ma macam ni je. Ma. Nampak? So hamzah ni bukan rasa. Bukan rasa. Sebab tu ada orang tanya, kenapa kita bagi tambah alif kat sebelah dia? Kan? Wa anzala minas samai tapi alif tu tak ada, tapi kenapa kita baca alif? Sedangkan kalau macam alima ada alif kan, betul tak? Semua tanwin akan ada alif sebelah dia, kecuali hamzah dengan ta marbuthah. Kan? Hakima, ghafura itu akan tambah alif, kan? Ghafura. Tapi kenapa juga dua harakat walaupun tak ada alif? Sebab wasaf. Sebab kalau semua huruf ni macam aliman, ghafuran, tak ada masalah nak tambah alif. Tak ada masalah nak tambah alif. Tapi hamzah ni dia akan jadi masalah nak tambah alif apabila dia datang selepas alif. So bayangkan, kalau dalam rasam kita nak tulis alif, dia akan jadi macam ni. Jadi boleh tak huruf alif berdabul macam ni? Tak boleh. So tak ada. Jadi sebab tu sebenarnya dia kalau ikutkan ada alif tu, tapi tak ditulis. Kenapa tak ditulis? Sebab dalam rasam tak ditulis. Dan dalam bahasa Arab sekalipun imla, kita tak boleh tambah hamzah lepas tu alif, tak boleh. Untuk akhir kalimah tak boleh. Faham tak? Okey. Itu beza dia ma'a dengan aliman, alimah, hakimah, ma'a, ada dua harakat mad iwah. Tapi kenapa tak ada alifnya? Sebab tak ada dalam rasam. Kenapa tak ada dalam rasam? Kerana kalau ada dalam rasam, dia akan jadi ejaan dia jadi mim alif. Jadi menimbulkan kekeliruan. Faham? Jadi ahkam rasmil hamzi. Ini pun antara bab yang rumit paling rumit sekali ingat. Mana nak tulis kalimah ni macam mana, kalimah ni macam mana. Kata dalam imla'i sendiri pun, dalam nak buat karangan pun, kita belajar imla, subjek imla pun antara benda yang susah. Macam mana kita nak eja iqra'u. Macam mana iqra'u? Hamzah tu ada di mana? Ada waw ke? Kalau dalam Quran ni, dalam ni. Okey? Okey. Contoh macam iqra'u. Ada orang eja macam ni. Iqra'u. Tapi kalau dalam Quran, betul tak? Sebenarnya kalau dalam Quran, hamzah ni duduk atas tanah. Sebenarnya ejaan iqra'u adalah alif ta. Macam tu je. So hamzah tambah. Kalau dalam imla'i kita je iqra'u macam ni. Kau faham tak? Faham tak? Faham insya-Allah, faham. Boleh kan? Boleh ya Allah. Ustaz tanya soalan yang kecil ni Ustaz tak mau menekan-nekan. Boleh. So Ustaz belakang faham tak? Kalau tak faham ni tanya oleh Ustaz Ali, Ustaz Suhail, Ustaz Sulaimi. Okey, boleh. So ni yang keempat, yang kelima. Yang kelima apa dia? Apa dia? Ustaz sebut ni pas. Pas. Sebelum tu? Lagi satu? Al-qat'u wal-waslu ataupun al-faslu wal-waslu. Dia samalah. Al-faslu wal-waslu, al-qat'u wal-waslu, benda yang samalah, iaitu putus dan sambung. Al-qat'u wal-waslu. Ataupun panggil al-maqtu' wal-mawsul. Al-maqtu' wal-mawsul benda samalah. So dalam penulisan Quran ada benda-benda yang berbeza daripada sudut penyambungan ataupun pemisahan kalimah. Penyambungan ataupun pemisahan kalimah. Contohnya
Dia kata nak eja macam mana? An, la, ataupun al-la. Contoh. Nampak? Nampak tak nampak? Tak nampak kan? Okay, contoh macam ni. Nak eja an, la, ataupun al-la. Nampak? Mana satu yang betul? Duduk betul? Ada tempat al-la, ada tempat al-la, duduk al-la. Sebut sama, tapi tulis beza. Nampak tak? Bukan senang tau, WhatsApp ni. Nampak senang ni tulis je kan? Copy paste je. Tapi bukan macam tu. Pastikan ketulisan WhatsApp Osmani tu, okay? Senang. Contohnya dalam Muqaddimah Jazariyah, baca sikit Ustaz Ali. Babul maqtu' wal mawsul. Ingat lagi tak? Wa'arif al-maqtu'in wa mawsulin wa ta' في المصحف الإمام فيما قد أتى مقطع بعشر كلمات ألا تعمل جئ ولا إله إلا وتعبد بسنتين هدى بشرك لا تشرك يدخل تعالوا على ولا يقول لا أقول إما أدعو أنه الوزر عامة وجدوا لي عامة macam mana amma ataupun amma pakai satu, mana yang betul? Ada dah tempat-tempat dia. Contoh imma, macam imma ataupun imma. Nampak? Amman nak ejen man ataupun amman pakai satu. Nampak? Amman dengan amman. Nampak? Ini contoh kita panggil bab apa? Al-qat'u wal wasl. Contoh yang lain yang kita ada selain yang macam ni. Contoh ma li hadzal kitab. Ma li hadza. Sepatutnya dalam bahasa Arab ma li hadza wal. Maksudnya ma sebagai kataan, lam tu didudukkan hadza. Ma li hadzal kitab. Kenapa dengan kitab ini? Ma li hadzal. Jadi macam ma li hadza. Faham tak? Okay. Contoh wala tahina manas. Wala maksudnya tahina. Wala tahina manas. Dalam surah apa ni? Surah Sad. Kemudian surah Sad. Kama ahlakna min qabli min qarnin tanadaw. Macam mana dalam Quran aja wala ta hina, dia terpisah kat situ. Wala tahina manas. Nampak? Jadi kita panggil bab al-maqtu' wal mawsul, al-qat'u wal wasl. Faham tak? Jadi maknanya macam mana tulis tu? Kalimah ni terpisah ke terputus? Terpisah ke? Ini kita panggil maqtu', lain maqtu', ni kita panggil mawsul. Kalau kita ejak an ma maqtu'. Kalau kita ejak amma ain mim alif panggil mawsul. Bila kita kata imma, sama dia bunyi imma. Tapi kalau kita ejak imma maqtu'. Jadi kita kata imma mawsul ila akhirih. Faham? Ini maqtu' mawsul. Dan yang terakhir ma fihi qira'atan. Ma fihi qira'atan. Tapi kita bagi ta'addudul qira'at. Kuranglah apa-apa lah. Tadi saya kata ada dua qira'at. Dia nombor 6 satu di sini. Nah. Ma fihi qira'atan. Yang ada dua qira'at. Contohnya macam Maliki, dia hadaf betul tapi Maliki qira'atan pun betul. Ataupun saya tak pasti contoh yang tepat Maliki qira'atan ni. Sama ada dia umum semua kalimah. Contoh macam qala dengan qul, qala dengan qul, ataupun yang lain-lain, ataupun dia khusus untuk macam rasam kalimah yang tak boleh disatukan, kena satu tulisan. Contoh macam Ustaz cakap apa nama? Wasari'u dengan sari'u. Dua qiraat mutawatirah. Tapi boleh tak nak kongsi? Nak kongsi satu tulisan wasari'u dengan sari'u. Boleh tak? Tak boleh. So dalam 6 mushaf tu, 5 mushaf tu, maka dia letakkan mungkin satu mushaf, kedua mushaf pakai waw, tak pakai waw, yang lain pakai waw. Contoh lain dalam surah At-Taubah, apa nama?
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري ada min ke tak ada? So macam mana nak buat dua tulisan ada tahtaha dengan min tahtiha. Nampak tak? Ini macam-macam kiraat kalau sesalah tu kan. Tahtiha, tahtaha, min tahtiha. Kiraat Ibn Katsir baca min tahtiha. ومن تحتها المكي يجوه وزاد من صلاتك واحد الداشة على هذا من الخطيبية تقول ابن كثير وجه من تحتها وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها على مدى ذلك الفوز itu melibatkan fi qira'atan. Contoh melibatkan hal dan isbat ataupun contoh lain melibatkan huruf yang berbeza yang tak boleh nak disatukan. Contohnya wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu dengan fala yakhafu. Sama tak rumah waw dengan rumah fa? Tak sama. Waw boleh sambung, fa tak boleh. Fa tak boleh sambung. Fa. So macam mana nak buat waw dengan fa boleh baca sama-sama? Boleh tak? Tak boleh. So tak boleh buat dia akhirkan antara usaha. Contoh lain, wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an naqra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa yadhkuru ma atakum wallahu la yuhibbu al-mukhtalifin fakhur alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa inna Allah hal ghaniyyul hamid. Ada jawab wa yatawalla fa inna Allah hal ghaniyyul hamid. Nampak ini contoh dua qiraat yang tak boleh nak disatukan. So kalau yang boleh disatukan tak ada masalah lah. Kita baca kata bayan tu kan. Saya pernah tunjuk kata bayan tu dengan kata sabatu. Kata bayan tabatu dengan fa ta ba tu. Sama tak ejaan dia? Nampak? Kita nampak. Kan? So apa yang beza dia punya dhabt dia saja. Macam mana nak boleh jadi dua kalimah berbeza hanya dengan dhabt saja. Itu ajaib Al-Quran. Ajaib Al-Quran. Bayangkan zaman dulu tulis macam ni tapi boleh baca. Kata bayan boleh baca kata sabatu boleh. Ajaib tak? Kan? Pernah tak terfikir kenapa Al-Quran zaman dulu tak ada titik? Ini dah sebab dia. Jadi fa ta bayyanu dengan fa ta sa ba tu ba tatabayyanu fa tatabbatu. Ada tak huruf yang berubah? Ada tak rasam yang berubah? Yang kena tambah, yang kena buang, yang kena tukar? Ada? Itulah hebatnya Al-Quran. Bukan bacaan dia hebat, bukan tulisan dia pun hebat. Tulisan dia pun hebat. So, macam mana? Teruja tak belajar rasam semua ni? Seronok tak belajar rasam semua ni? Ni Ustaz bagi dia punya muqaddimah. Dia punya, orang kata, bau-bau dia saja. Bagi bau-bau dia. Nak belajar betul-betul belajar nanti kat universiti. Ambil takhasus qiraat, akan belajar rasam. Contoh Nurul benda dalam tinggal. Ini nombor 2 kan? Apa yang nombor 2 nombor? Faham Okey. Faham? So dah mungkin Jangan lupa saya tanya dia macam biasa. Apa dia 6 perkara yang dibahaskan dalam ilmu rasam? Ataupun dalam rasam Usman. Mungkin soalan itu berubah lah, tapi kau kena faham maksudnya. Ataupun apakah perkara yang menjadi perbezaan dalam rasam Usmani? Contoh. Sebutkan beberapa perkara, 3 perkara yang menjadi titik perbezaan dalam rasam Usmani. Itu kau kena bijaklah baca soalan. Soalan ini betul ya. Okey. Hadfu, ziyadah, ibdal, ahkamul wasfil hamzi ataupun ahkamul hamzi. Ataupun kau tulis al-hamz. Mungkin tak? Ustaz faham? Al-hamz, al-qat'u wal-wasl. Betul? Ma fihi qira'ah dalam.
Kelas? Faham tak? Kalau tak faham tak dapat nak nolong. Mintalah tolong Allah. Ustaz dah cuba merendahkan bahasa serendah yang mungkin. Okey. Jadi apa dia kita belajar sama-sama? Sekali lagi kita belajar tentang kaedah penulisan mushaf ataupun penulisan Al-Quran. Seperti yang terdapat dalam mushaf Sayyidina Uthman. Yang kita panggil Masahif Uthmaniyah. Berapa salinan Masahif Uthmaniyah? Ada kata 4, ada kata 5, ada kata 6, ada kata 7. Jadi kenapa dia banyak? Supaya dapat diagihkan ke setiap kota wilayah Islam. Apa 5 kota tu? Mekah, Madinah, Syam, Basrah, Kufah. 5. Okey, so kalau 5 tu maknanya satu mushaf yang utama tu, salinan yang pertama tu tinggal di Madinah. Sebab Madinah tempat pemerintahan khilafah. Satu hantar Mekah, satu hantar Basrah, satu hantar Syam, satu hantar Kufah. Kalau 6 maknanya satu salinan khalifah. Satu untuk orang Madinah, rakyat Madinah. Macam tu. Jadi 6 tu. Satu Mekah, satu Kufah, satu Basrah, satu Syam. Kalau yang kata 7, 7 ni lain sikit. 7 Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, Syam, tambah 2 lagi, Yaman, Bahrain. Al-Yaman, Al-Bahrain. Jadi Al-Yaman dan Al-Bahrain ni tak ada qari, tak ada muqri. Kerana itu bila Imam Ibn Mujahid, Ustaz dah cerita pasal Imam Ibn Mujahid di karang kitab Sab'ah, dia nak pilih 7 orang imam tu, 7 orang imam tu, Nafi' semua tu. Kenapa dia pilih Kufah sampai 3? Sebab dia tak jumpa imam daripada Yaman dengan imam daripada Bahrain. So dia gantikan 2 yang tak ada tu dengan 2 orang lagi daripada Kufah. Sebab tu Kufah ramai. Kufah ada berapa orang? Ada 3 orang dalam qiraat 7. Kufah ada 3 orang. Nafi' Madinah, Ibn Kathir Mekah. Saya pernah sebut dah kan nama-nama ni semua kan? Dah pernah hafal dah kan? Abu Amru Basrah, Ibn Amir Syam. Lepas tu Asim Hamzah Kisai Kufah. Kenapa Kufah ramai? Sebab tu. Okey. Baik. So kita sambung sikit apa yang boleh sambung minggu ni sebelum masa habis. So dah faham dah sekarang pasal Rasam Uthmani. Pasal Rasam Uthmani ni bukan sekadar ungkapan, bukan sekadar kita main sebut tapi kita tak tahu apa benda. Siapa yang hari ni baru tahu Rasam Uthmani dah, angkat tangan. Siapa yang hari ni baru tahu Rasam Uthmani ni, dia faham betul-betul apa Rasam Uthmani, angkat tangan. So Ustaz, faham tak? Boleh Ustaz? Ustaz. Okey, baik. Barakallahu fikum. So apa penting Rasam Uthmani ni? Penting pada siapa? Penting pada orang yang nak tulis Al-Quran. So dia kena ikut Rasam Uthmani. Dia tak boleh tambah benda yang tak ada, dan dia tak boleh buang benda yang ada. Contoh dia nak ijm mi'ah, dia nak buang alif tu. Alif tu kan tak baca. Mim hamzah tak? Boleh tak? Tak boleh. Quran pakai alif. Walaupun sekarang dalam imla ada 2 ejaan diterima, mim alif. Lepas tu rumah ya tu, untuk jadi rumah hamzah tu sebenarnya ya. Ya. Tak. Sekarang ataupun mim ya tak. Ya tu rumah hamzah, tak ada alif. Mim ya tak. Dua boleh dalam bahasa Arab. Tapi dalam Quran yang mana yang boleh? Yang ada alif, wajib ada alif. Kalau kita ejam mi'ah dengan cara kita dah mukhalafah Rasam Uthmani. So kena faham lah benda tu. So bukan sesuka hati kita. Rasa nak pakai alif kecil, pakai alif kecil. Rasa nak pakai alif besar, pakai alif besar. Sesuka hati kita tak. Kena ikut kaedah ataupun qawaid dalam Rasam Uthmani. So ada yang kata Rasam Uthmani ni tauqifi, wahyu. Ada yang kata dia istilahi. Istilahi ni maknanya kita kata ijtihad. Ijtihad. Ijtihad manusia. Ada yang kata campur, ada sebahagian yang tauqif sebagai ijtihad. Tapi ala kulli hal, kalau nak dia ijtihad sekalipun, ni ijtihad siapa? Dia sahabat. Para sahabat yang tulis Quran depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi kalau kita kata alah, ni bukan wahyu kan. Ini cuma ijtihad manusia. Tapi ini bukan ijtihad atuk kita. Ni ijtihad. Kalau dah ijtihad pun Sayyidina Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, apa lagi? Abdul Rahman bin Al-Harith
dengan Abdullah bin Az-Zubair. 3 orang sahabat, satu orang tabi'i. Jadi siapa kita kan nak banding dengan dia, nak tulis Quran ikut cara kita. Yang lebih buruk lagi, tulis Quran pakai tulisan Rumi. Bayangkan, tulisan Quran bawah tu tulis, dia je pakai Rumi. Alhamdu, ALHAMDU, lillahi rabbi, dia je pakai Rumi. Boleh ke tak boleh tu? Nak tulis Quran dalam bahasa Arab pun tak boleh kalau tak pakai bersama semani. So cuba fikir, apa pula hukumnya tulis pakai tulisan lain daripada bahasa Arab? Bukan terjemahan tak masalah ni. Kita panggil, kalau terjemahan kita panggil translation. Translate kan? Translation, terjemahan. Ini dipanggil transliteration, transliterasi. Itu dia mengeja satu kalimah daripada bahasa lain kepada bahasa lain. Macam kita eja alhamdu, ALHAMDU, lillahi, LILALLAHI, rabbi, RABBI. Boleh tak eja macam tu? Tak boleh. Kalau kita kata boleh, nanti ada orang tulis Quran pakai tulisan Tamil, tulisan Cina, tulisan Jepun, tulisan Korea, tulisan Israel, tulisan Somalia, Ethiopia, tulisan macam-macam tulisan. Tapi adakah tulisan tu semua membawa kepada huruf yang betul-betul tepat dalam bahasa Arab? Jawapannya tak. Macam mana nak bezakan ha dengan ha dalam ABC? Boleh beza tak? Macam mana nak bezakan sin dengan sad dengan sa dalam ABC? Boleh beza tak? Nak bezakan bod dengan dal, takkan pakai gi juga dulu. Ha dengan ha takkan pakai h. Macam mana bezakan ha, alhamdu dengan alhamdu? Macam nak buat 2 harakat, macam nak buat 6 harakat? Macam mana nak buat sukun, macam mana nak buat semua tu? Pakai ABC boleh tak? Tak boleh. Terbataslah sebab bukan bahasa dia. Kan? Bahasa apa pun bila kita tulis dalam bahasa lain akan kurang sempurna. Macam kita punya bahasa Melayu, kita tulis dalam jawi, dapat sama tak 100% bahasa Melayu tu? Tak. Ada benda-benda yang kita kena buang, kena tambah, kena lain lah cara dia. Kaedah dia jadi lain. Orang dulu pa pun jadi fa, afabila, sebab tak ada pa tu. Faham tak? Umpamanya macam tu lah. Jadi afabila, sebab afabila tak ada pa tu lepas tu baru orang kita reka pa, ca, nya, benda-benda tu tak ada dulu kan. Lepas tu kalau tu tengok kitab-kitab jawi kan, yang satu muka surat ada 30 baris tu, tulisan kecil-kecil tu kan, kita nak baca pun terkial-kial. Walaupun bahasa kita, bahasa Melayu, tapi tulis dalam bahasa orang lain, tulisan orang lain, akan jadi tidak sempurna. So lepas ni kalau nampak Quran tu, tolong jangan pakai, dan jangan beli, dan jangan galakkan orang beli. Kadang setengah ustaz-ustaz ni dia mengaji, dia malas nak mengajar betul-betul. Dia bagi pelajari pakai Quran yang ada tu. Dia pelajari bukan baca yang Arab tu, baca yang bahasa Melayu bawah. Tabarakallazi biyadihil, dia nak baca yang bawah, Tabaraka, tabaraka ke tabaraka, macam mana je tabaraka ke tabaraka? Allazi, nak tulis 2 harakat macam mana? Ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, macam mana buat? Ada idgham, izhar, ikhfa hakiki. Macam mana nak ajar? N bertemu dengan K, ikhfa hakiki. Boleh? Apabila huruf N bertemu dengan huruf Y, maka idgham al-gunnah. Boleh macam tu? Tak boleh. Macam mana ijaz faman ya'mal? Takkan boleh faman ya'mal. Itu macam nak ajar idgham N bertemu Y. Boleh macam tu? Tak boleh. Takkan boleh orang baca Quran pakai tulisan Rubi. Kan? Jadi memang dilarang lah. Dan kalau dekat Malaysia sendiri pun, Quran tu takkan lulus semakan Kementerian Dalam Negeri, KDN. Semua Quran kat Malaysia ni, mushaf kat Malaysia ni untuk dipasarkan, dijual, diterbitkan, diagihkan, mesti dapat kelulusan daripada KDN. Dalam KDN tu ada satu lajnah untuk semak mushaf. Ini lajnah tashih mushaf kan. Kalau tengok kat Quran belakang tu ada nama-nama kan. Ustaz Firdaus salah seorang daripada ahli lajnah tu untuk sesi 2 tahun yang sekarang ni, 2 tahun 3 tahun ni, 2006 sampai 2026 sampai 2028 kalau tak salah.
So itulah tugas diorang. Cek Quran adakah menepati piawaian untuk diterbitkan, dijual, disebarkan. Menepati tak resam Osmani, diorang kena cek resam Osmani. Mukhalafah tak dengar resam Osmani. Ada tak pakai tu tulisan Rumi tu, Tabaraka tu. So benda-benda tu akan menyebabkan dia tak dapat kelulusan. Bila tak dapat kelulusan, maka pihak KDN boleh merampas mushaf-mushaf yang contoh dijual kan, di kedai-kedai buku contoh. Tengok mushaf, oh kedai ni jual mushaf yang tak ada kelulusan KDN. So boleh kena tindakan lah orang yang jual tu kan? Dan mushaf tu boleh dirampas kerana tak ada kelulusan. Boleh faham? Itulah dia macam mana Allah Ta'ala menjaga Al-Quran. Allah Ta'ala mempersiapkan asbab. Inna Allah hayya al-asbab dan wasail untuk jaga Quran. Ada orang jaga hafalannya, ada orang jaga ketepatan bacaannya, ulama tajwid. Ada orang menjaga ketepatan qiraatnya. Ada orang menjaga ketepatan tulisannya, penandaannya. Jadi ini semua adalah asbab ataupun wasail yang Allah Ta'ala siapkan pada setiap zaman untuk Al-Quran ini terus terjaga, terpelihara, tidak diseleweng, tidak diubah oleh siapa-siapa pun. Sebab tu takkan ada orang boleh ubah Quran. Bayangkan, ada orang jaga tulisan, ada orang jaga hafazan, ada orang jaga bacaan, ada orang jaga semua sudut Al-Quran ni dijaga. Kan? Bayangkan kalau kita bermudah-mudah dengan rasam Osmani. Kalau ada orang nak ejaz tulisan, nak tambah, nak kurang, nak itu, nak ini, maka dia akan menjadi pintu. Dia akan menjadi pintu kerosakan. Dia akan menjadi punca salah satu pintu penyelewengan Al-Quran. Jadi sebab tu sampai ke tahap tulisan pun majoriti, ada setengah ulama kata tak apa, tak wajib, boleh je tulis Quran pakai imla. Tapi majoriti ulama kata wajib tulis Quran pakai rasam Osmani dan haram tulis dengan selain daripada rasam Osmani. Rasam Osmani bukan sekadar nama, tapi ini adalah satu kaedah yang dinisbahkan kepada sahabat yang mulia Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardahu wa jazahullahu anna khaira. Ini semua jasa Sayyidina Uthman untuk menjaga Al-Quran. Jadi maka setelah berlaku penyalinan semula mushaf ni dengan kaedah ini, apa kaedah dia? Menulis dengan tulisan bangsa Quraisy. Ingat tak Ustaz pernah sebut minggu lepas, idza ikhtalaftum antum, Uthman berkata kepada 3 orang Quraisy tu, siapa nama tu? Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Rahman bin Al-Harith. Kalau kamu semua, idza ikhtalaftum antum wa Zaid. Zaid ni bukan orang Quraisy, Zaid orang Al-Ansar, orang Madinah. Faktubuhu bilisani Quraisy fa innahu innama nazala bilisani. Kerana sesungguhnya Quran ini turun dengan lisan mereka, lidah mereka, bahasa mereka. Faham kan? Jadi itu tentang rasam Osmani. Okay. Maka tajuk yang seterusnya kita nak belajar, mungkin tak sempat hari ini, mungkin lepas raya besok, minggu depan raya kan, kita lepas raya besok. Tajuk yang seterusnya adalah tentang tartibus suwar. Tartibus suwar. Okey, kita baca sikitlah dia punya hadis dia. Tapi saya tak terangkan, saya baca dulu. Wa akhraja ahli sunan an Ibn Abbas qala qultu li Uthman ma hamalakum ala an amidtum ila al-anfal wa hiya min al-mathani wa ila bara'atin wa hiya min al-mi'in فقرنتم بينهما ولم تكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد فإن كان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك خرجت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في 7 طوال.
Diriwayatkan daripada Ashabus Sunan, daripada Ibn Abbas katanya, aku berkata pada Uthman, apa yang menyebabkan kamu meletakkan Al-Anfal, yang mana ia daripada Al-Mathani, kepada Bara'ah, yang ia adalah daripada kalangan surah yang ayatnya ratusan ayat, Al-Mi'in, kan, Al-Mi'in, serta kamu gandakan antara keduanya tanpa Bismillah, dan meletakkannya di kalangan surah yang panjang-panjang. Uthman berkata, Nabi SAW apabila diturunkan kepadanya Al-Quran, bagi dia akan memanggil penulis wahyu baginda sambil bersabda, letakkan ayat bagian-bagian, letakkan ayat begini-begini kot di dalam surah yang disebut dalamnya bagian-bagian begini-begini. Adalah surah Al-Anfal itu merupakan antara surah yang pertama diturunkan di Madinah, dan surah Al-Bara'ah pula antara yang akhir diturunkan. Kisah dalam kedua-duanya hampir-hampir sama. Lalu aku menyangka bahawa ia daripadanya. Rasulullah SAW wafat tanpa sempat menerangkan yang ia daripadanya. Kerana sebab itulah aku gandakan antara keduanya, dan aku tidak menulis antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku letakkan keduanya dalam As-Sab'ul Tiwal, iaitu 7 surah yang panjang. Okey. Ini tentang penyusunan surah. Jadi apa yang Ustaz boleh sebut sini, kita ada 2 perbahasan. Penyusunan ayat di dalam surah, tartib al-ayat fi suratin wahidah. Yang ini 100% tauqifi, wahyu. Macam mana Al-Fatihah tu ayat 1, Bismillah, betul, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita tak boleh baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh. Susunan satu surah, satu ayat di dalam apa? Ayat-ayat di dalam satu surah confirm wahyu, tak ada khilaf lagi. Kan? Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 286. Tu tak ada orang boleh baca ayat 280 dulu, lepas tu baru baca ayat nombor 20, lepas tu patah balik ayat 100, turun balik ayat 70, naik balik ayat 180. Tak boleh. Tetapi penyusunan surah dengan surah, di sini ada khilaf. Al-Baqarah, Ali Imran, lepas tu An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, surah demi surah. Lepas surah ni surah apa? Kat sini ada khilaf antara ulama. Ada yang kata dia wahyu, ada yang kata tidak. Ini adalah ijtihad, berdasarkan ijtihad para sahabat. Sebab ada mushaf para sahabat yang lain, susunan surahnya berbeza. Al-Baqarah contohnya, An-Nisa, itu baru Al-Imran contoh. Dia terbalik. Jadi kena bezakan tertib ayat dalam surah dengan tertib surah dengan surah. Boleh faham? Okay, sebut tu dulu. Nanti kita akan ulang balik hadis ni untuk kita cerita tentang susunan ayat dan dulu surah. Okey? Enak, seronok tak belajar ulumul Quran? Lebih kenal Al-Quran tak? Kalau kita tak kenal ulumul Quran, kita tak kenal Al-Quran. Kita tak, banyak benda kita tak akan tahu pasal Al-Quran. Rupanya luas ilmu Al-Quran ini. Tidak seperti yang kita sangka kan. Al-Quran ni cuma untuk baca, belajar tajwid, belajar hafal, kan? Lepas tu apa? Belajar lagu dia, tu belajar tafsir, kan? Banyak ada lagi lain daripada itu. Ada lagi banyak benda yang kita tak tahu rupanya pasal Al-Quran. Macam mana datang Quran hari ni, macam mana tulisan, sejarah penulisan dia, macam mana susunan ayat-ayat dalam Quran ni, siapa yang susun ayat-ayat dalam Quran ni, macam mana sejarah panjang yang membuatkan kita hari ni boleh ada di tangan kita mushaf yang kita yakin 100% ianya terpelihara daripada zaman Rasulullah SAW. Jadi itu semua tu ada sejarah yang panjang membuatkan kita hari ini boleh lagi baca Al-Quran yang sama yang turun pada 1400 tahun yang lalu, kan? Jadi tak ada kitab yang macam ni yang boleh kekal sampai beribu tahun tak berubah. Hanya Al-Quran, hanya Al-Quran dipelihara. Sampailah kalau dunia ni ada lagi 2000 tahun pun akan sama juga Al-Quran ini, tak berubah. Wallahu a'lam. Itu sahaja untuk hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.